ada? Semua ada. Aku yang ajak. Mak, lama tak jumpa kan? Jangan panggil aku Mak. Mana mungkin ada dua menantu dalam rumah aku? Mak, takkan Mak marahkan Tasha lagi? Marah? Kau tahu tak macam mana nasib Haris dan Syah lepas kau tinggalkan mereka? Ha? Dia nak kerja. Dia nak jaga Syah. Syah menangis tengah malam cari mama dia. Haris hanya boleh peluk dan tunggu depan pintu sampai subuh. Tasha balik. Tasha cuma nak jumpa dengan Elisha je. Tak ada maksud lain pun, Mak. Tak ada maksud lain. Yang kau pegang tangan Haris tadi tu apa? Ha? Haris, Mak dah cakap. Jadi lelaki zaman ni pun bahaya. Lebih-lebih lagi bila dengan perempuan macam ni. Kita tak tahu apa niat dia. Tak apalah, Mak. Tasha dah lama kot tak balik sampai tak ingat adat kita. Tasha, kalau kau muncul balik sebab kau nak rapat balik dengan anak kau, aku faham. Aku faham sangat. Ada pepatah kan? Darah lebih pekat daripada air. Ya, Aina, awak memang baik hati. Tapi aku akan sentiasa melindungi keluarga aku. Haris tu suami aku. Elisha tu anak aku. Ini keluarga aku. Kalau kau datang balik, ada fikiran lain, niat lain, kau jangan salahkan aku kalau aku tak layan kau baik. Gaduh juga ke? Mama kakak tu jelas nak hancurkan rumah kita. Kakak tak nampak ke? Dia nak cakap macam tu pasal mama tak Sudahlah, kita cakap apa pun bukan kakak dengar. Apa maksud awak ni? Maksud aku senang je. Jangan sekali cuba untuk hancurkan keluarga aku. Aku Arina. Bukan senang nak dibuli. Haris, you tak sampai hati buat macam ni kat I kan? You tak kejam macam ni kan? Aku dah ada keluarga lah. Dan aku tak terniat langsung nak kahwin lain. Arina ni isteri aku. Aku tahu kau hidup susah sekarang dan itu jalan yang kau pilih. Macam ni lah baru anak mak. Tasha Khairina, kau datang ni bukan sebab rindukan Elisha kan? Kau ada niat lain. Okey. Aku rasa aku dah tak payah nak pura-pura lagi. Ya, memang aku balik sebab aku nak duit.